Pernah tak korang putih mata sebab tali putus masa tengah bertarung dengan ikan idaman? Memang sakit hati kan? Pemilihan tali pancing yang betul adalah beza antara kumpau dan kejayaan mendaratkan trofi. Hari ini, kita akan bedah siasat 6 tali pancing paling padu di pasaran. Dari jenis braided 12 sulam yang halus hinggalah ke tali tangsi halimunan. Jom kita fahamkan tips pantas sebelum memilih. Kalau korang main casting atau jigging, pilih PE atau braided kerana ia tiada stretch dan lebih sensitif. Untuk pancingan dasar atau kolam, tali mono atau nylon lebih baik kerana ia menyerap hentakan dengan berkesan. Ingat juga bilangan sulamnya. Tali 4 sulam lebih kasar dan tahan gisiran batu, manakala 8 atau 12 sulam lebih licin, sangat sesuai untuk membuat lontaran gewang yang lebih jauh. Di tangga ke-6, Asuka Bravo X4 Braided Line. Ini adalah pilihan solid untuk korang yang cari tali braided asas dengan kualiti material Jepun. Tali 4 sulam ini datang dalam panjang 150 meter per gulung. Kelebihan utamanya adalah diameter yang sangat nipis. Contohnya, saiz 20LB cuma 0.14 mm sahaja. Ini sangat membantu memotong arus dengan lebih baik semasa memancing di kawasan berarus deras. Walaupun ia dalam kategori 4 sulam, benda cukup bulat untuk casting yang lancar. Untuk korang yang baru nak berjinak dengan game ringan, ini adalah permulaan yang sangat baik. Seterusnya, di nombor 5, Tachibara Force PE4X. Tali ini memang dicipta khas untuk pemancing tempatan yang memburu spesies ganas seperti siakap, toman dan juga jenahap. Ia menggunakan struktur 4 sulam yang direka untuk tahan lasak, terutamanya bila bergeser dengan reba kayu atau struktur bawah air. Salutan kalis airnya pula membuatkan tali kekal ringan dan tidak menyerap air. Ramai yang memuji ketahanannya untuk pancingan heavy cover. Walaupun warnanya mungkin luntur sedikit selepas penggunaan intensif, ia tetap pilihan terbaik untuk kaki casting dengan bajet terhad. Di tangga keempat, Sawa D-Line 888 Fishing Monoline. Kalau korang perlukan tali yang banyak tanpa rabatkan poket, ini jawapannya. Ini adalah tali tangsi monofilament heavy duty dalam gulungan gergasi. Bayangkan, untuk saiz 15LB, korang dapat panjang sehingga 825 meter. Memang cukup untuk isi 3 hingga 4 biji reel sekaligus. Ia tahan lasak dan tidak mudah kerinting semasa digunakan. Walaupun teksturnya mungkin tak selembut tali premium, ia memberikan keseimbangan baik antara kekuatan dan ketebalan. Pilihan terbaik untuk pancingan dasar di laut atau sungai yang mencabar. Masuk ke tangga ketiga, Joff 4 Strands Braided Fishing Line. Ini mungkin raja segala bajet. Tali Joff sangat popular kerana harganya yang sangat murah, tapi kualitinya tetap boleh diharap. Ia adalah tali PE 4 sulam yang sesuai untuk brute force, memang tahan tarik. Ramai pemancing jambatan dan laut dalam suka tali ini kerana ia sangat tahan lasak bila bergeser dengan tiang. Satu kelemahannya, diameternya kadang-kala sedikit lebih tebal berbanding jenama premium. Tapi untuk kegunaan lasak dan bajet jimat, memang Joff juara rakyat yang tiada tandingan di pasaran. Naik ke nombor 2, V-Fox Invisible Water. Tali nylon ini dicampur dengan fluorokarbon, menjadikannya hampir halimunan dalam air. Ini kerana pembiasan cahayanya sangat serupa dengan air jernih. Ini adalah senjata rahsia kalau korang memancing ikan yang culas atau spooky. Selain itu, ia sangat nipis. Saiz 20LB cuma 0.27 mm. Jauh lebih halus daripada tali mono biasa yang lain. Panjangnya juga luar biasa. Boleh mencecah 1250 elak untuk saiz kecil. Cuma ingat, sebab ia sangat halus, korang kena rajin periksa tali utama selepas bertarung dengan ikan yang bersaiz mega. Dan di tangga pertama, juara kita ialah X12 High Quality YJK PE Japan. Ini adalah level kayangan pada harga mampu milik. Tali 12 sulam ini akan mengubah pengalaman casting korang sepenuhnya. Dengan 12 jaluran serat PE, permukaannya sangat bulat dan licin. Ini membolehkan lontaran gewang pergi jauh tanpa bunyi bising di cincin joran. Rasanya lembut macam sutera tapi kuat macam dawai.
Ramai pengguna memuji kehalusan dan prestasinya yang tip-top. Walaupun warna cerahnya mungkin pudar lama-kelamaan, ia tetap pilihan best overall untuk korang yang serius dalam arena casting. Secara kesimpulannya, kalau korang nak prestasi casting terbaik dan bajet bukan penghalang, X12YGK adalah pilihan paling smooth. Casting jauh, tarik ikan pun rasa lebih yakin dan mantap. Tapi, kalau korang perlukan ketahanan lasak untuk main di tempat reba dengan bajet jimat, Joff atau Tachi adalah alternatif yang sangat berbaloi untuk dimiliki oleh setiap pemancing. Semua info detail dan link rasmi untuk setiap produk ni dah saya letak dekat description di bawah. Kalau video ni membantu, jangan lupa tekan like dan subscribe. Jumpa lagi!